Macam mana nak baiki ataupun nak mempertingkatkan, nak cergaskan minda, minda anak-anak kita yang masih bersekolah kan. Dia ada banyak benda nak belajar, tapi kalau minda lemah, payahlah. Jadi struggle dia, kesian dia. Okay, kalau first time, saya nak minta anda klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okay, saya Amin Kamrudin, saya ada 7 orang anak. Alhamdulillah, anak saya, orang kata mula-mula dulu ada banyak masalah kesihatan, tapi lepas diamalkan produk-produk kesihatan, makanan tambahan yang super quality, selamat, halal kan. Alhamdulillah banyak perubahan. Okey, untuk minda pertama ada cuba omega 3 sebab fokus untuk pembangunan otak. So dia bagus untuk fokus, daya fokus. Masih fokus benda yang nak belajar. Dia tak dalam fikiran dia tu melilau-lilau ke lain. Okey, dalam masa yang sama dia bantu untuk kurangkan anti radang, kurangkan radang, jadi masalah kesihatan, masalah imun, masalah mungkin kalau dia pergi sekolah sakit tubuh, sakit kaki, beg sekarang ni berat kan, lepas tu penuh dengan aktiviti-aktiviti sukan, co-curriculum kan. So dibantu untuk dia kaki dia tak lenguh sangat. Jadi dia boleh survive lah dengan orang kata jadual yang padat. Okay, yang kedua untuk minda amalkan lecithin. Lecithin dalam dia ada choline tau. Choline ni sejenis bahan yang membantu kepada proses neurotransmission. Otak anak nak simpan maklumat baru, nak belajar benda baru perlu kepada choline. Choline ni ada dalam lecithin. Ada dalam lecithin. So next yang ketiga ialah kalau saya boleh cadangkan, saya sangat cadangkan amalkan protein. Protein shake dalam bentuk tepung sebab dia membentuk sel-sel yang kita nak. Sel otak kan, sel antibody, semua tu penting. Kalau tak dia macam orang kata di tubuh tu letih lah. Fatigue lah. Sebab satu lagi protein ni dibantu untuk bagi tenaga. Kalau ambil satu hidangan dan dia bagi tenaga untuk 4 jam. Jadi bayangkan anak kita boleh cergas lah sepanjang hari tu. Okay, so nak dapatkan produk set yang berkaitan tentang minda anak kan, boleh hubungi kami di 019 394 9873 ataupun klik link di bahagian description ataupun klik link di bahagian bio. Terima kasih.